Bini saya lari pula dah. Bini lari. Orang huduk-huduk je lari bini pula dah. Bersama anak kecil 8 bulan ke rumah mak, dia suruh balik tak nak balik. Mak dia tak pergi balik. Mak dia kata betul dia tu, binimu tu dia anak aku. Apakah yang harus saya buat? Nafkah macam mana? Ni ramai ni. Bila mak buat benda yang tidak betul, ada balah ke tak kena ke, kadang-kadang mak tu hasut. Balik rumah mak, laki kata balik lah, mak kata tak boleh balik. Bini kita nak balik tapi mak kata tak boleh balik. Mu balik anak deraka. Jadi hak manusia nak ikut. Ingat orang puang, bila kita tak nikah lagi, syurga mak kita. Bila kita nikah dah, syurga laki kita. Orang lelaki bila kita tak nikah lagi, wajib taat ibu bapa. Nikah dah, wajib taat ibu bapa juga. Tapi kita ni jadi balik paih habis. Bila orang puan nikah, dia taat ke mak dia. Orang lelaki bila nikah, taat ke bini dia. Maksud tak? Mesti ketang habis. Siapa nak balik rumah mak tak berani, bini tak berahi. Yang balik rumah mak ni, acak dah balik. Dah. Nampak? Tengok pada janggut serung. Nampak? Tu kata salah ni bapa ni. Tak deraka isteri tu balik semula ke rumah suami. Kalau dia tak balik, maka dia duduk dalam api neraka dengan mak-mak dalam neraka ni. Kerana hukum bersuami ni jaga. Kita nak naik atas jalan raya, kereta kita kena ikut undang-undang jalan raya. Undang-undang kata dabal lain tak boleh potong, kuning tak boleh parking, merah kena berhenti, kuning berjaga-jaga, hijau boleh jalan, biru tak ada sampai bila-bila. Faham tak? Maka kita pun kata perak gitu, rohak gitu. Kalau rohak jangan duduk atas jalan raya, kereta mu tak pun patuh undang-undang, mu jalan kau atas rupuk. Maka begitu juga bila nak bersuami, kena taat pada suami. Mak kata boleh, suami kata tak boleh, kena taat. Kalau tak mau, jangan berlaki. Ni kita nak anak. Anak-anak beli anak ikan sekira, anak ikan karing beli. Anak kucing main. Mu nak berlaki masuk neraka saja mu kat gi. Kena taat. Faham? Kita tengah tidur pukul 4 pagi, laki gerak, nak ke kita? Yang nak. Kena bangun. Apa sampai gitu semim now. Laki kita kan dia besar pada raja lagi. Raja panggil tubik, laki kita kata jangan tubik, tak boleh tubik. Dan menteri kata mari sini jabat, mu kena mari. Kita kata tak boleh lagi. Laki kita tu. Jangan main kan, Tok Imam mari tanya kan masa nak nikah. Mek weh, mu setuju tak nikah ni dengan Abang Yusuf ni? Setuju kan Tok Imam. Lama kita nak berlaki. Tak. Mana setuju tu benda? Setuju bukan setuju nak buat laki saja, setuju dengan hukum syarak. Mana aku bersetuju, aku akan taat suami aku. Kalau mak aku dengan dulu suami aku dulu mak suami aku dulu. Dengan pak aku dulu suami lagi. Dengan adik-beradik aku lebih suami lagi. Faham? Apa saja suami aku dulu. Raja mana besar dalam dunia aku lebih suami aku. Tu maknanya aku setuju. Nampak? Bila nikah tak taat ke suami, mak pula kepala halia jenis persik taring 2 seter. Tak balik laki mu tu. Tak balik dia nak pandai mari sini biar aku sembuh dia. Tak. Jadi bila kita lepas dah anak kita nikah, dah sama masuk capur, malaikat rawat mudarat. Natu kita khenakkan anak kita, baru kita ambil buat balik. Faham? Sepak terajang main cabut kain, cabut lokang semua. Tu baru boleh kita masuk capur. Ingat tu kau faham, bila kita bersetuju, maknanya kita berkahwin dengan orang yang menggantikan ibu bapa kita yang paling berharga di dalam dunia. Kalau laki kita mati tak redha ke kita, masuk neraka. Tu sajalah. Setuju tak setuju tak ada hukum Tuhan gitu. Orang lelaki kita juga kena terima bila kita kahwin. Orang kita tak molek, banyak mulut, berahi bleber, banyak kuat cemburu, mengetek, menipu atas darat kering. Kena terima tu. Betul tak orang gitu? Lepas tu kita jawab, aku terima dan nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Mu jangan apa, dah amalan ni, dah amalan ni. Haji, nampak tak tu?
Nampak? Mau nampak tu saja je. Jangan nampak malam ni. Nampak? Malam ni tu sekejap je. Hak sama tu. Mana aku terima nikahnya dengan perempuan yang akan banyak songeh dalam hidup aku kayak gini. Akan banyak kerana, banyak alasan, banyak nak benda-benda, banyak ngajar, banyak ngaruk, banyak minta, tidak bersyukur, dak sabar, mulut uduh, perut kotor. Dia betul tak? Kita tanggunglah sebagai pahala kita. Sabar atas sebab dia jenis gitu, tulang bekok kan? Bukan asal pada tiang TMB straight. Tak, tulang bekok, barang bekok ni tahu dah barang belok. Kalau kita nak buat kayu latar, kau pilih barang belok. Tengok belok, boleh tengok apa latar. Kan? Nak? Orang nak buat bok, orang cari yang betul lagi. Padahal nak belok ke tiang. Niat belok. Hak belok tu mana hak orang tak ambil. Nak, kita ambil buh kita. Kau puang kan? Tulang yang bengkok, kita ambil. Nah, dia akan betul. Tak betul. Sabarlah. Perempuan begitu juga kena reda. Apa kita reda dengan suami kita buat kena-kena pun dengan mak kita lebih suami. Sebab dulu masa muda nikah lagi, ibu bapa tanggung dosa mu. Muda ke tudung, muda semayang, muat maksiat, ibu bapa tanggung. Bila mu nikah, laki pula tanggung. Maka orang yang tanggung dosa mu kena lebih dia daripada orang lain. Situ kaedah duduk. Kita dak kalau gitu dak sanggup duduk sarang. Saya cakap banyak. Ni tengok orang belaki nak belaki pasal galak kata.